Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Durani Balkis binti Muzaffar. Hari ini saya akan memperkenalkan topik kajian kami iaitu analisis peradaban Jepun dari aspek intelektual dan pendidikan. Berikut merupakan latar belakang kajian kami. Jepun dikenali sebagai sebuah negara yang mengemukakan keseimbangan antara kemajuan teknologi moden dan nilai-nilai tradisional. Menurut Japan Quest for Moral Education 2012, negara ini telah memupuk budaya intelektual yang menekankan kepentingan etika, disiplin dan tanggungjawab dalam masyarakat mereka. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Alifah dan saya akan menerangkan kajian lepas berkenaan etika dan peradaban, analisa etika dan peradaban Jepun dari aspek intelektual dan penyelidikan. Dari aspek intelektual, pendidikan di Jepun sangat mementingkan penguasaan asas pemikiran logik dan pendidikan seumur hidup. Manakala, dari budaya penyelidikan pula, Jepun terkenal dengan pendidikan berorientasi ke industri. Hasil penyelidikan biasanya dipacu dan keperluan praktikal dan teknologi. Saya, Nur Syafaqah Muhammad Fazil, akan menerangkan tentang objektif kajian kami. Pertama sekali ialah untuk mengenal pasti nilai etika Jepun yang diamalkan yang menyebabkan kenaikan dalam pencapaian akademik mereka dari segi intelektual serta peningkatan mereka yang semakin pesat dalam bidang penyelidikan. Saya akan membuat beberapa lagi individu untuk mendapatkan maklumat berkenaan analisa etika dan peradaban Jepun dari aspek intelektual dan penyelidikan. Mari kita dengarkan beberapa pendapat umum. Bagi saya, peradaban Jepun dari segi intelektual ialah melibatkan pemikiran dan juga perkembangan intelektual diorang lah. Antara dalam aspek sosial dan budaya. Ini melibatkan semangat bershido antara masyarakat Jepun. Untuk apa yang saya tahu, intelektual ni macam perkembangan ilmu, nilai budaya, maksudnya macam cara hidup diorang dalam sistem pendidikan kat masyarakat Jepun. Itulah apa yang saya faham. Tapi intelektual dan peradaban, apabila saya fikir tu dua bersama, it's about cara diorang tak pasti perkembangan ilmu diorang, macam nilai budaya. Oh, kalau nilai budaya diorang ni, walaupun negara lain, diorang tak akan tukar diorang punya peradaban. Dia macam, terbaik. Sebab nombor satu, it shows yang diorang punya peradaban ni top one out of any country. In my opinion pun saya begitu juga. Sebab apa-apa, it's Jepun. Diorang yang kena pandang selut tinggi lah. Dari segi pengurusan masa, cara diorang respect hierarki. Apatah lagi, peradaban dalam rumah pun ada, makan pun ada. Kita macam yang paling kecil tu pun is quite nice lah. Dengan stranger pun diorang hormat like diorang punya fikir matang pelanggan lah, ikut saya dia. Yang saya tahu dia ada 4 zaman lah, iaitu zaman klasik, zaman pertengahan, zaman Edo dengan zaman Meiji. Zaman klasik ni dia ada dia ada pengaruh Cina, which is dia ada Buddhism dengan Confucianism. Itu apa yang saya tahu lah. Lepas tu pada zaman pertengahan pula, dia tumpuan dia kepada samurai dengan etika bushido. Tu zaman Edo ni pula, dia mostly pasal sistem pendidikan yang macam terakoya dan sekolahan di bawah daimyo. Saya tak tahu saya nak sebut, tapi saya pernah dengar lah benda ni. Orang Jepun ni, diorang ada adaptability. Diorang nanti adapt. Macam yang dulu zaman kuno, sebelum zaman Meiji semua, diorang akan guna bahan-bahan macam natural resources lah. Dalam diorang punya perlawanan bukan the way they fight,
peralatan katana tu semua. Lepas tu barang yang diorang guna untuk latih diorang punya skill in katana, itu pun it's like related to nature. That's the thing. And then with dengan perkembangan teknologi sekarang ni, diorang pandai, like I said, adaptability. Jadi diorang, yang saya tahu saya, diorang punya zaman perindustrian quite nice juga. So diorang punya yang paling top lah, if I'm mistaken. Jadi di situ apa-apa yang diorang dapat, apa peluang yang diorang dapat, diorang akan guna tu. Lepas tu di situlah diorang berkembang. Bukan saja when it goes to adat, tapi teknologi. Itulah sekarang ada syarikat Panasonic, syarikat LG Electronic. Tu yang pendapat saya lah. Lepas tu last sekali zaman Meiji ni, dia macam perubahan drastik dengan sebab orang barat. Dalam sistem pendidikan dengan kemasukan ilmu barat dalam sains. Kalau saya lah, seperti yang saya cakap tadi, saya tengok Paulo from Tokyo YouTube channel. Di situ dia mendedahkan like semua orang punya lifestyle lah. And yang saya dapat tahu daripada lifestyle daripada IPT, Kementerian KPT sampailah paling rendah, setiap sekolah dia akan sediakan peluang untuk berasal dunia pekerjaan. Seperti yang kita sekarang ni kan, kat PNM ni kita ada intern, tapi diorang dalam sekolah pun ada intern dah. Sebab sebagai contoh lah, ada ni seorang budak, dia ni minat menjadi seorang a farmer, minat dalam sektor pertanian, tapi terutamanya wagyu beef wagyu. Dia akan rasa suka cili. Jadi setiap kali lepas kelas ataupun sekolah habis, sekolah tu akan sediakan fasiliti untuk to accommodate his career path lah, you could say. So dia adalah lembu-lembu lah di situ, wagyu beef lah kan. Jadi dia akan bagilah cara untuk dapatkan susu diorang, cara nak jaga kualiti tu daging. Kalau kita lihat zaman moden sekarang, dia pun banyak bagi pengaruh dari institusi sebab diorang disiplin sangat tinggi, kerja sangat kompetisi kita. Lepas tu diorang ni antara salah satu pusat kajian untuk inovasi. Contoh macam dari kejuruteraan, inovasi dari segi teknologi. Kiranya dekat Jepun ni diorang lebihkan diorang fokuskan etika untuk diorang bekerja ni. Ya, jadi waktu kecil pun diorang akan sediakan. Lepas tu KPT. Lepas tu untuk institusi pendidikan diorang ni, setiap sekolah lah, saya rasa bukan wajib, tapi diorang menggalakkan setiap student untuk bersih kawasan sekolah. Itu yang saya suka. Jadi selit. Jadi waktu kuliah, sebelum kuliah ada diselitnya lah cara nak prepare makanan, cara nak bersihkan kawasan. Itu yang aku macam minat sikit lah tentang negara Jepun ni. Teknologi dan alam sekitar, kerana dia ada apa termasuk penyelidikan nuklear, lepas tu solar dan apa tu dia punya teknologi dia bersama alam lah. Bagi saya, teknologi dan kejuruteraan Jepun menjadi peneraju dan elektronik, dalam elektronik, robotik, otomotif dan juga kejuruteraan saya rasanya. Nah, syarikat seperti Toyota, lepas tu Sony dan Hitachi menunjukkan kemajuan luar biasa dalam penyelidikan dan pembangunan. Dia dari segi budaya dia, sebab saya suka dia dari segi proses untuk hasil secara berterusan dan inovasi dalam peningkatan berterusan dalam produk dan teknologi mereka. Hierarki dan kolektivisme yang merupakan walaupun kerjasama kumpulan mengukuhkan kestabilan kecekapan, ia kadang-kadang menghalang kreativiti individu dan keberanian untuk mencabar norma. Sebenarnya banyak, tapi saya suka diorang dari segi diorang punya pembelaan dan diorang punya peran diorang
melalui organisasi seperti Japan Science and Technology ataupun JST dan Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology ataupun apa saya tak ingat. Ada satu lagi. So bagi saya kerjasama industri akademik. So kerajaan mengalahkan kerjasama antara sektor swasta dan universiti untuk mengkomersialkan hasil penyelidikan. Peradaban Jepun merupakan antara tamu dunia paling dinamik di dunia. Dari negara tertutup pada zaman feudal, Jepun mula membuka pintu kepada dunia luar pada era Meiji. Inilah titik tolak keberkebangkitan intelektual dan penyelidikan di Jepun. Dengan menekankan pendidikan, sains dan penyelidikan, Jepun melahirkan generasi yang bukan sahaja cekap dari segi teknologi tetapi juga berfikiran kritis dan inovatif. Selepas Perang Dunia Kedua, Jepun bangkit semula sebagai kuasa ekonomi melalui penciptaan teknologi seperti robotik dan otomasi. Hari ini, Jepun terus maju dalam penyelidikan bioteknologi, tenaga hijau dan kecerdasan buatan. Namun, cabaran seperti populasi menurun dan ekonomi yang perlahan menuntut pembaharuan intelektual yang berterusan. Kesimpulannya, daripada dokumentasi kami adalah kejayaan Jepun membuktikan bahawa ilmu dan penyelidikan adalah kunci utama dalam membina sebuah peradaban yang hebat.